satu tempat. Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku buat kerja gila. Aku pacak kemah di latar air terjun Latar Beringin. InsyaAllah. Oleh kerana sepatutnya hari ni tutup. Tapi kita punya tuan tanah tu baik hati. Terima kasih kepada dia. Okey kak. Terima kasih kak kerana bagi kebenaran saya pacak kemah pada hari ni. Cuba pesanan berhati-hati. InsyaAllah. Ya. Okey, terima kasih kak. Ya, sama lagi. Okey, hari ni aku dapat ambil tapak nombor 2. Tapak ni strategik lah. Tinggi. Kalau ada kepala air ke apa, insyaAllah akan selamat lah. Sebab tempat dia lebih tinggi. Dan kalau anda lihat. Okey. Okey, ni yang aku pilih lah di sini. InsyaAllah. La ilaha illallah. Dengan niat kita berdakwah dan kita berkemah kerana Allah, insyaAllah. Toilet pun dekat. Surau pun dekat. Boleh nampak. Okey, alhamdulillah aku dah dapat setting aku punya floating tent dalam hujan. Masya-Allah. Apa yang menarik? Okeylah, walaupun dalam hujan, alhamdulillah hajat aku tercapai. Semoga Allah permudahkan dan melindungi aku. Okey. Sekarang jam aku kena hujan tadi pukul 2.30, pukul 2. So aku berehatkan, kita minum petang. Pisang goreng, teh ais. Alhamdulillah.